Temu lagi kita dalam rancangan Berborak dengan Cikgu ZZ. Kali ini saya nak bincangkan dua bab yang sering diminta oleh pelajar ketika nak bermula kelas NMAT. Sebagai tutor NMAT yang berpengalaman mengajar lebih 20 tahun, bila saya dapat kelas personal yang baru, pelajar biasanya akan minta dua bab ini. Sama ada bab indeks dengan logarima ataupun bab perbezaan. Kenapa agaknya? Sebab satu, banyak konsep yang baru yang tak pernah ada di peringkat menengah rendah seperti log, surd, DYDX, calculus dan sebagainya. Oleh kerana ini adalah konsep baru dan abstrak, mereka tak dapat kaitkan ini dengan silibus terdahulu ketika di menengah rendah. Nombor dua, cara yang sama mereka belajar ketika di menengah rendah. Ketika di menengah rendah, macam di tingkatan 1, 2 dan 3, silibus ini lebih ringan dan mudah difahami. Hanya perlu faham konsep dan buat latihan sikit terus boleh faham konsepnya. Tapi ramai pelajar masih meneruskan cara belajar yang sama ketika belajar MMAT. Jadi, cara belajar menengah tinggi itu tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni adalah berbeza. Ia lebih hampir dengan pembelajaran pra-universiti. Lebih cepat pelajar sedar hal ini, lebih bersedia mereka. Nombor 3, ini kerana dua bab di atas adalah asas matematik kepada dunia kejuruteraan. Ia adalah ilmu yang abstrak dan praktikal, lebih daripada sekadar teori algebra yang ringkas. Nombor 4, mungkin juga cikgu yang mengajarkan bab ini kerana sudah biasa, mereka akan menerangkan dengan sambil lewa. Mungkin separuh nyawa juga pelajar yang tak pernah dengar konsep ini cuba memahaminya. Nombor 5, oleh itu penting cikgu dan pelajar sama-sama sedar akan kepentingan dua topik ini. Cikgu harus sedar ini adalah konsep baru untuk belajar tingkatan 4. Pelajar juga harus sedar tingkatan 4 bukan tahun yang boleh berbulan madu. Ia adalah tahun pertama untuk pra-universiti. Jadi dalam pengalaman saya juga, jika pelajar boleh menguasai dua bab ini, mereka akan boleh skor dalam MMAT. Okey, itu sekian saja.